masjid yang tertua di Pulau Pinang. Masjid ini dikenali sebagai Masjid Melayu Lebuh Aceh. Pada tahun 1808, masjid ini didirikan oleh Tengku Zat Hussein Aidit. Masjid ini dahulunya dikenali sebagai Jeddah Kedua. Pak Cik ceritakan sikit sejarah kedatangan orang Aceh di Pulau Pinang. Dulu yang main jadi orang Indonesia, orang Aceh, mereka main di jalan, mereka cuma berdagang. Mereka mereka tengok Pulau Pinang terang, mereka dulu pasti tahu. Ada satu orang nama Syed Ali nama dia. Nama dia, dia yang tumbuh misi Melayu dulu. Dulu kecil makan dia, ada semua belakang makan dia. Boleh tu tengok. Makan dulu kalau masa kita belum makan lagi. Dia yang tumbuh, tapi dia buat betul susah, pandai dia buat. Kalau boleh masuk dalam, dia tengok. Amerika bentuk pandai. Orang Aceh kau orang India. Misi Keling orang India buat. Itu nama Misi Keling. Jadi orang Aceh, tapi nama dia betul Misi Melayu Jalan Aceh tu. Nama ni Misi Melayu. Misi ni dia dah usaha saya 100 tahun lebih. Dia dah usaha dulu kecil. Dengan lama-lama dia besar dulu. Orang nak pergi tabung haji, semua mesti ni. Dulu siapa-siapa nak pergi tabung haji tu lah. Nak pergi haji semua mesti ni. Kumpul kat sini. Semua ambil kumpul itu. Tak silap tahun 60-an, 70-an, 80-an. Semua mesti ni. Maka lama-lama daripada tubuh komplek tabung haji, tu di sana. Banyak lepas. Pagi pun dah pergi haji tu. Pagi pergi haji, pagi pergi sana. Bagi nama, Pagi isteri dah arwah. Pagi cara anak. Dia abang semua pagi ada lah. Pakcik duduk sini 54 tahun pakcik dulu. Pakcik duduk 54 tahun, pakcik tengok dalam Malaysia ni Pulau Pinang tak boleh lama mana. Mana negeri pun tak boleh cendeng dengan Pulau Pinang. Pasal apa? Pulau Pinang ni banyak dia sejarah, banyak tempat nak pergi makan angin, banyak dia semua seronok. Semua tempat best. Siapa rumah semua kaya. Semua kaya pakcik. Jadi lagi satu, masjid ini dulu masa mereka main tu tak ada masjid. Mereka yang buat. Mereka yang bubuh nama Masjid Melayu Jalan Aceh. Orang dulu kalau orang Indonesia ni pandai. Semua mereka buat. Mereka main tapi dia ambil adik-beradik ada sini. Dia ambil adik-beradik rumah ujung tu arwah dah. Arwah ada lagi ada dengan bini adik. Dia ambil beri adik-beradik ada. Arwah dah. Yang ada sini juga ada satu orang tua nama Pak Arif. Umur dah 90 tahun. Dia yang ambil pandai, dia tahu situasi macam mana. Dia arwah bagi sembang dia. Ada satu orang ada nama dia Guru Pak Mat ada lagi. Dia pun orang lama. Dia semua tak ada dia seorang ada. Saya jadi main pagi dulu. Dia dulu cikgu dah, poin cikgu kan. Kalau adik tu tak pasti, adik boleh tanya lah. Dia boleh tahu betul. Ini satu yang ni. Rumah ni. Rumah ni asal dulu satu imam ada. Nama dia Syed Ali. Imam Syed orang panggil lah. Pati kawan baik dia. Dia ni duduk saja polis. Dia panggil besar, anak, menantu semua ada. Mereka duduk sini sampai anak cucu-cucu mati sini dia perlu dekat mana. Tapi kakak dia lagi umur 80 lebih ada lagi. Dia pasir orang simpai, orang bawih. Dia panggil sama anak. Bau ni arwah ada imam Syed ada arwah. Dulu dia imam di sini. Dulu sini ada kedai, dia buat kedai kopi. Macam lama-lama ada semua, dia faham. Kedai tarap. Tanya apa tak. Tapi, dalam misi ni tanah wakaf. Dalam Malaysia ni, Pulau Pinang tanah wakaf banyak. Mana kalau adik tahu apa mana tanah wakaf? Mana kata tanah wakaf ni, orang dulu kalau tahun 40-an, 30-an pakai kita kuda. Itu orang kaya. Dulu pakai kita kuda semua orang kaya dulu. Mereka harta banyak, dan tanah murah. Mereka beli tanah, mereka tak mau bubuh nama anak mereka. Pasal apa? Mereka cakap belakang jadi kacau. Mereka pandai. Mereka wakaf tanah ni. Dia daripada wakaf tanah ni, pejabat agama dah pegang. Bila pejabat agama dah pegang, dia rasa kuat sikit. Ini semua ni dia punya, daripada pejabat agama. Semua ni dia punya, dia besar ni. Dulu lain. Dulu bentuk turun banyak daripada water semua lah. Dan yang mana orang tu semua cara dia main sewa dia pun. Dia ambil 180 lah, 80 tu kita makan. Mudah-mudahan kita dibayar ada. Nanti kita berisi. Dulu pakcik kerja sini. Pakcik kerja sini dulu 18 tahun pakcik kerja.
Pakcik campur dengan orang Cina semua pakcik campur. Pakcik pun kata ada seorang Pak Arif tu, dia cerita pakcik macam mana sejarah di sini, pakcik beritahu. Yang tu lah. Terima kasih Pakcik. Bangunan Muzium Islam Pulau Pinang ini merupakan kediaman Syed Muhammad Al-Atas. Beliau merupakan seorang rakyat Aceh berbangsa Arab. Rumah ini telah dibina pada tahun 1860. Pada ketika itu, kediaman ini mencerminkan corak terbaik keluarga Islam pada zaman itu. Sekitar tahun 1930-an, rumah ini telah dijadikan tempat untuk mengumpul barang oleh pengumpul barang buruk dari Syria India. Pada tahun 1993, rumah ini telah dibaik pulih untuk dijadikan tempat memberi maklumat kepada pihak umum di Pulau Pinang mengenai Islam di Pulau Pinang. Gudang Aceh ataupun Rumah Tinggi merupakan suatu bangunan terletak di persimpangan Lebuh Aceh dan Lebuh Pantai. Bangunan ini adalah salah satu bangunan terawal dan merupakan yang terpanjang sepanjang abad ke-19. Pada asalnya bangunan ini dibina untuk penjara, kemudian diubah suai bagi saudagar Aceh, iaitu Tengku Syed Hussein Al-Adib. Jika dilihat di sini, bangunan ini mempunyai dinding yang tebal dan tikam yang kecil, kerana pada asalnya dia bentuknya memang untuk penjara. Dan pada luar ni ada arca keluri. Arca keluri ini dinamakan escape sculpture. Kalau tengok betul-betul, arca ni menyerupai tali yang diikat pada salah satu batu lili, di mana ianya melambangkan bahawa banduan menggunakan tali ini dan tingkat tersebut untuk melarikan diri. Dan di arca ni juga ada tulisan dalam bahasa Inggeris, dan kalau saya terjemahkannya dalam bahasa Melayu, ianya bermakna Gudang Aceh yang lama ni pada asalnya merupakan penjara yang telah wujud pada tahun 1805. Disebabkan itu ada dinding yang tebal dan tingkap yang kecil. Betul-betul title. Ini adalah Kampung Pantai Aceh. Sejarah kehadiran mereka di Kampung Aceh merujuk kepada dua besi yang kuat. Pertama, golongan mereka datang di tanah Melayu, terutamanya di Kampung Aceh pada abad hujung ke-19 daripada jajahan Belanda. Kedua, merujuk kepada golongan ulama serta pendakwah untuk mencari dana meneruskan kehidupan. Kedua-dua versi mempunyai fakta tersendiri, tetapi jika melihat kepada tinggalan kubur ulama, pondok surau dan kitab di Kampung Aceh, lebih jelas menunjukkan memang golongan ulama memonopoli perkampungan Aceh. Lebuh atau Jalan Aceh yang terletak di kawasan inti warisan dunia, Kota Georgetown. Pada mulanya, jalur ini mempunyai peranan penting mendukung perkembangan Georgetown kerana pernah menjadi pusat persinggahan para jemaah haji dan pusat perdagangan rempah. Pada awalnya, sepanjang tahun Lebuh Aceh menjadi begitu hidup dan semarak dengan kehadiran para jemaah haji dan aktivitas mereka terdampak. Pada mulanya perkembangan kawasan perdagangan dengan rumah-rumah kedai sepanjang jalan yang menawarkan beragam kebutuhan, mulai dengan rempah, makanan, buku-buku Islam hingga jasa haji. Halo. Kesimpulannya, sejarah kedatangan Aceh telah memberi impak yang besar dari segi seni bina dan reka bentuk bangunan serta variasi makanan